Assalamualaikum guys, welcome to Kadi Senpai Channel. So hari ni guys, aku akan buat vlog yang pertama. Di mana? Jangan, cameraman jangan terkejut sangat. Aku akan intend pergi ke event Genshin Impact guys, okay, dekat Penang. So aku daripada Kedah dan kita akan ke Penang. So jom lah kita brum-brum. You know what I mean? Yeah. Okay, sampainya aku dekat Subway Carnival and then aku parking lah. Serap. Parking and then aku pergi ke floor nombor 2 and I see the booth of Genshin Impact. Jadi, sementara tu aku tanyalah staff di mana tu nak beratok apa. Jadi, okay, kat sini aku nak explain. Dia ada 3 game. Okay, 3 game. Okay, kita tak payah panggil game lah. Bosan lah. Kita ada 3 quest yang kita kena buat. Okay, yang mana kita ada 3 lane lah. Okay, so aku pergi ke lane yang pertama di mana kita punya entrance lah. Nak masuk, ada game yang pertama and then aku tunggu. Okay, so ini line dia. Damn. Oh damn. Panjang ah. Bilang let's go. Go by kenduri tau. Ui mat, dekat item mat. Ui ramai ui. Okay, tu sana. Yeah, this is the line. Nak keluar dah. Nak keluar kita sampai nak keluar mat. Okay, so jom lah. So nak singgah-singgah lah ke? Tak payah singgah. Okay, let's go. Kawan-kawan tempat kita ada kursi. Okay. Lambat. Yeah. Ayolah kita menunggu tau. Batok punya batok and then dalam masa beratok tu lah aku dapat jumpa dengan seorang brother ni di mana kami sembang-sembang, kenal-kenal. Okay, bila main Genshin apa semua and then masa satu point ni this happen. Okay, so brother ni minta aku untuk pull dia punya weapon. Nak dapat weapon apa? Mana satu? Pilih. Kita dah set dah. Oh, dah set dah. Kalau Mina tengok cameraman, fokus. Jari lock ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lock. Tengok goal. Confirm. Okay dah, tutup. Okay, so macam apa boleh tengok, I'm run out of the luck. Okay, luck aku dah habis. Aku dah pun untuk Colombina. Okay, Colombina aku. Yes. Okay, so kami dah tunggu lama. Nak kata lama tak lama lah. Dalam 30 minit macam tu. And then sampai kita ke quest yang pertama. Okay, so kita buat quest. Oh, excited. Damn. Okay. 1, 2, 3. Yes. Okay, the code have to reveal on the spot lah. Okay. So quest yang pertama ni bagi aku agak menarik sebab ya dia main tu kan. Sebab terlepas ada ke kopi event Genshin. Okay, so aku tak ada record apa tapi ya ni gambar dia. Okay, Mavuika punya event pasal motor dia waktu tu tak ada minigame. So kali ni ada minigame. Memang excited ke lah. Worth waiting sebenarnya. Okay, quest yang pertama ni dapat apa kan? What did you earn? Any primo gem? Oh wait. So aku dapat, yes, ni kad in-game reward. Okay, so dia akan bagi code yang boleh redeem. So yeah, kat dalam tu adalah manis-manisnya. Dan sejujurnya aku suka manis-manisnya. Okay, kalau nak tahu manis-manisnya, tengok aku edit, aku letak ke tak. Okay, ni manis-manisnya. Sebab aku tak silap aku ada screenshot. Okay, so ni manis-manisnya. So lepas dapat ni, kita ke quest yang kedua. Di mana quest yang kedua ni pun batok juga. Tapi tak apalah, dia lagi sat lah daripada tadi. So di mana kita akan main teka silang kata guys. Di mana soalan dia berkenaan dengan not cry. Jadi kita kena check lah. Dekat dalam kotak tu. Di mana aku dah jumpa dah sebelum ni. Aku daripada jauh aku dah boleh nampak. I can see. My ilmu about Genshin Impact bro. Not gonna lie, A+.
A plus. Okay, hello. Hello. Yes. Alright, so I have 3 correct keywords. I Mhm. need one from each of you. Oh, okay. Amin. Oh, lembin. Alright? Okay. Me. Kutar. Okay. Okay, thank you. Jangan begitu dulu ya. Dapat A. Let's go. Okay, so dah habis dah quest kedua. Kita dapat ini dia. Ni aku tak tahu lah nama dia apa. Tapi ya, dia boleh shift. Kind nice lah. Aku memang suka sebab dia punya detail dia punya quality dia. I very like it. Very love so much. And then kita pergi ke final quest. Quest yang ketiga. Ialah lucky draw, guys. Okay. So kita ada lucky draw. Adalah kena isi form macam biasa kita punya survey about event apa semua. Bagi aku memang totally fun. Tapi kita pergi ke conclusion nanti. And then this happened. Thank you. Oh, sorry. Okay, so final quest lucky draw. Wang besar. Bismillah. Abang yang cakap wang besar. Kacau-kacau dulu. I not look Computer match. That's what I need, bro. Is this the biggest prize? Depends on what you like. Depends on. Navia is okay ah. Okay, thank you. Can. Okay. You can feel free to leave a message. Yes, of course I will. Okay, thank you. So yeah, aku menang mousepad, guys. Okay, kalau mau tengok pun mousepad aku memang dah barai dah. So ya, memang memang berbaloi ya. Aku cakap daripada Kedah ke Penang dapat price yang macam ni. Okay, so berdasarkan pengetahuan aku ada beberapa hadiah lah. Dan mousepad ni adalah segelintir daripadanya. Dan ya, dia macam design ni. And then aku dapat design Navia. Okay, design Navia cantik-cantik, good quality, barang meh-meh kan. And then sampai situ sahaja quest yang ketiga, final quest kita. And then kita pergi ke booth ke belakang di mana aku tulis nota lah sikit kan. Nota-nota, okay. So ni Hall of Memory kot kita panggil. Okay. Kita dapat ni, guys. Yeah, let's go. Dua-dua dapat mousepad. Macam hadiah yang boleh kata paling besar dalam event ni. So jomlah kita tinggalkan nota sikit. Aku tak pandai lukis tapi kita mak Dave. Cantik mak style dia. Kalau mana cantik. Boleh. Wash. So aku dah tulis simple lah, pen tak ada web. So Kau dah letak mesej lah. okey lah tu. Jap. Betul ke? Ya kah? Okay, so sesudah aku menuliskan kenangan-kenangan aku bersama Genshin. And then kita pergi ke ambil gambar dengan cosplayer guys. Genuinely aku cakap, dalam hidup aku tak pernah jumpa cosplayer mat. Inilah genuinely first time yang aku rasa macam so itu antara cosplayer. Apa yang menariknya, ada seorang yang kru di sana, dia tegur aku kata pergi lah, dia janji minta. So aku minta boleh tak kita lah ambil gambar apa. So gambar momen terbaik. Ada Rex Lapis, ada Ita, ada siapa lagi, Colombina. Okay, Colombina mesti wajib mah. Come on lah, dah ada macam-macam lah kan. So Colombina,
Dan best lah bila mai ke event ni. Sebab you know, aku jenis tak keluar. Aku asal yang ada dekat-dekat kopi. So itu sajalah vlog aku yang pertama ni. So aku harap hampa enjoy. And then aku harap nantilah in the future mungkin aku dapat pergi ke event-event yang lebih besar. Contoh macam AnimeCon, apa-apa yang pasal anime yang di mana skala dia lebih besar, di mana cosplayer dia lagi ramai, ada booth jualan apa. Okay, kita masuk, dia lagi best lah nak buat vlog kat situ. Tapi untuk vlog aku yang pertama ni, aku berpuas hati lah. Aku berpuas hati sebab aku dapat kenal orang-orang, dapat dapat belajar pegang kamera, mic. Okay guys, sampai situ saja video kita pada kali ini. So aku harap apa enjoy dan berikan pendapat apa di ruangan komen, dan aku akan baca insyaAllah. Kalau hampa ada bagi improvement kat aku, kalau ada benda yang aku perlu perbaiki daripada segi video, daripada segi camera angle apa semua, just drop the comment. Okay, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe, and I see you in the next video. Play the outro.